Nak pergi mana? Hari ni kita pergi shopping jap. Ada lagi glove yang tak lengkap. Aku punya snow cap pun dah hilang kan. Dalam kereta Fakri, lupa nak ambil. Apa lagi yang kita nak beli? Kau ada apa-apa lagi nak beli? Aku ada semua ada super cup. Hari ni kita pergi dekat area apa Merdeka atas nama kedai tu. Aku tak tahu. Kita tanya sama. Nanti Nizam jalan kat depan, dia orang follow kat belakang. Lepas tu kita terus ke Kundasang. Ada getah-getah kau tarik. Kamera. Sejuk. Tolong kat Kinabalu Park. Kami sudah sampai ke Taman Kinabalu yang berketinggian 500. Kinabalu Park. Kami di Kinabalu Park. Park. Dan besok pagi kita akan pergi climbing ke Mesilau. Bag kita nak tinggal separuh kan? Separuh 3 suku kita nak tinggal. Satu bag dia cat kat sini ada full storage RM10. Tapi tak dinasihatkan letak benda-benda yang valuable lah dalam tu. So kamera apa semua you bawa. Yang angkut naik semua lah. Alright. Tak dalam kereta. RM10 sendiri. Kalau letak dalam kereta kita pakai sendiri saja. Final day before climbing. Sekarang kita berada di Grace Hostel, tempat penginapan di kaki Gunung Kinabalu. Di luar kelihatan rakan-rakan sedang mengemas beg. Siap-siap. Grace Hostel. And we are ready for climbing.